Kebiasaannya, bila saya tanya parent, tabung pendidikan anak simpan dekat mana? Majoriti akan jawab simpan di ASB, tabung haji, SSPN. Tak salah, tapi sebenarnya ada satu lagi platform yang ramai parents terlepas pandang. Akaun emas Gap Junior Public Good. Apa sebenarnya akaun Gap Junior ni? Mudah cerita, ia adalah akaun untuk kita kumpul gram emas atas nama anak-anak kita yang bawah umur 18 tahun. Dan akaun tu di bawah pantauan ibu bapa. Bila anak dah capai 18 tahun, boleh upgrade jadi akaun dewasa. Menarik kan? Lagi menarik, kita boleh mula menabung serendah RM100 je. Dan ada option untuk buat auto debit minimum RM50 sebulan. Kalau anda ada 5 orang anak, boleh buka 5 akaun yang berasingan. Duit tak bercampur, simpanan jelas untuk setiap anak. Tahu tak, tahun 2000 dulu, harga emas cuma sekitar RM35 segram. Hari ini dah pun mencecah RM700 untuk 1 gram. Bayangkan anak kita sekarang umur 5 tahun. Lagi 13 tahun dia nak masuk universiti. Kalau trend kenaikan harga emas berterusan macam 20 tahun yang lepas, nilai simpanan emas tu berpotensi jauh lebih tinggi berbanding kalau kita simpan dalam bentuk cash semata-mata. Simpan emas ni macam kita simpan nilai. Bukan sekadar simpan duit. Dan paling penting, ini peluang untuk kita didik anak dari kecil supaya faham tentang simpanan yang sebenar. Bukan sekadar menabung pada yang susut nilai. Bagi parents yang nak mulakan simpanan emas untuk anak, boleh isi sign up form, saya akan bantu sebaiknya.